Tada! Agak-agak apa? Tebal betul bumper wrap dia. Bumper wrapnya tebal. Kamera saya tengok tak ada. Aduh! Tebal nah! Ya. Dia ada tulis fragile. Tak tebal bising, Kalau boleh habiskan ni. Tada! I buy this. Ini nak beli macam besar je daripada bawa punya ke sama? Laundry basket untuk Kalish Aiman supaya baju dia tak bersepah-sepah. Banyak baju dia tak sepah-sepah. Dia ada dia punya pemegang dan juga roda. Pemegang dia pasang sini dia. Wih, pandai nah. Tu dia bagi roda. Tu. Tak tolong. Ada ambil. Ya. Adik ambil apa? Dia nak ambil contoh. So yang ini dia punya. Okay, come. Come here. Show to the video. Okay. So, dia masuk macam ni je, Mak. Berat. Okay, kita ada dua sebenarnya. Sebelum ni Mak Ina beli yang warna putih. Saya nak beli yang warna grey sebab nak differentkan antara baju-baju yang Kalish tu lah. Tak campur baju kita orang basuh sasik. Tunjuk dek, tunjuk kat video tu yang satu lagi. Bukan stop. Tu, ambil tu. Bawa sini. Jangan langgar belah sini. Ikut belah sini. Jangan langgar mami punya kamera. Ikut belah sini. Kenyat ke? Yang mula pasang tu. Mana Mak? Ni. Roda yang mula pasang tu. Sengit. Tak sengit lah. Dia masuk ke dalam sangat. Yang lain yang sengit. Yang lain yang tak masuk. So, korang just masuk je roda. Tada. Lepas tu, kita balikkan. Okay, sayang. Tutup, letak baju. Kita ada dua lah. Satu warna putih. Dia Mami nak tunjuk. Warna putih. Ada baju. Ada baju lah. Baju kotor. Tutup. Orang nampak baju kotor. Okay. Ni untuk Abang Kalish. Ini ada punya. Oh, dia punya? Ini Okay lah. abang Kalish Okay lah. punya. Okay, bye-bye to camera. Thank you. Mari dah tahu ada.